Bila seseorang didiagnosis dengan kanser, ramai terus fikir, perlukah kita operate? Sebenarnya, pembedahan memang memainkan peranan penting dalam rawatan banyak jenis kanser, tetapi tidak semua kanser memerlukan pembedahan. Tujuan pembedahan bukan semata-mata untuk buang kanser. Kadang-kadang ia untuk mengambil sampel bagi memastikan diagnosis, kadang-kadang untuk membuang ketumbuhan. Dan ada juga keadaan di mana pembedahan membantu mengurangkan simptom supaya pesakit lebih selesa. Ramai juga risau kalau kanser dipotong, adakah ia boleh merebak. Secara umum, pembedahan kanser dilakukan dengan teknik yang sangat teliti oleh pakar yang terlatih. Keputusan untuk operate biasanya dibuat selepas menilai manfaat dan risiko dengan berhati-hati. Dan rawatan kanser hari ini selalunya melibatkan gabungan beberapa rawatan seperti pembedahan, kemoterapi atau radioterapi. Jadi setiap pesakit mempunyai pelan rawatan yang berbeza. Kesimpulan yang penting, pembedahan ialah salah satu alat dalam rawatan kanser, tetapi rawatan terbaik bergantung kepada jenis dan keadaan penyakit setiap individu. Kalau anda kurang pasti tentang rawatan yang dicadangkan, berbincanglah dengan doktor yang merawat. Terima kasih kerana menonton.